Okey, kita nak kupaskan persoalan yang orang banyak bangkitkan tentang bila kita berniaga ni, bila yang kena daftar. Sebab kalau kita faham lah, dalam keadaan kadang-kadang kita try and error, cuba-cuba je, kita buka je lah Shopee kita jual, kita buka TikTok kita jual, tengok ada ke demand, tiba-tiba ada orang beli, dapatlah RM100, dapat RM1,000, ada sampai ke level kita dah berkembang cantik, dapat RM1,000, RM10,000 sebulan. Jadi bila sebenarnya kena daftar ni? Okey, dia kalau ikut undang-undang secara rasminya sebelum anda mulakan perniagaan tu dah kena daftar lah. Okay. Tapi kita ada certain situasi yang kalau risiko tu rendah boleh terima lagi lah. Kadang-kadang benda tu belum dianggap sebagai perniagaan. Okay, dianggap sebagai eksperimen. Okay, kita cuba. Jadi kalau kita dah cuba memang betul jadi, kita nak commit. Memang dah mula dapat income. Okay, income tu pula dah mula ada margin. Kat situ perlu dipertimbangkan. Kalau income tu hanya balik modal, balik kos apa semua, kadang-kadang kita nak daftar jadi macam menyusahkan kita balik nak kena tutup. Sebab kalau kita daftar sebulan 2 bulan dah start rugi balik, sebab tak sustain pun, kita keluar duit lagi banyak daripada kita dapat. Jadi kadang-kadang benda tu tak berbaloi. Jadi saya akan semak operasi perniagaan tu, you dah kat level mana, you punya margin dah macam mana, you struktur macam mana, kita tengok apa risiko yang ada. Okay, kat mana risiko yang timbul yang boleh datang kepada perlu pendaftaran. Benda ni kita tak charge, kita hanya tanya-tanya gitu je, consultation kosong je lah, sembang-sembang kosong dalam masa setengah jam macam itu, kita dah tahulah kat mana yang dah kena, kat mana yang belum kena. Okay, dalam situasi kalau dah sampai RM10,000, margin pun dah tinggi, okay, sebaik-baiknya kena daftar enterprise. Okay, daftar enterprise. Kalau tak mampu buat Senin Berhad tak apa, daftar enterprise dulu, bayar RM30, bayar RM60. Anda perlu ada alamat tertentu. Okay, kalau menggunakan kedai apa semua, kena daftar PBT lah, daftar pembandaran, kemudian ada pekerja, kemudian kena ada kontrak pekerjaan, ada KWSP, ada sok-sok, itu semua kena buat. Okay, itu operasi yang kalau dah betul-betul serius. Okay, anda rasa ada demand, perlu buat properly. Sebab kita tak nak timbul problem nanti anda secara personal tak boleh nak tuntut sebab anda tak berdaftar, orang pula saman sebab anda tak berdaftar, menunjukkan anda ni tak jujur dalam perniagaan. Itu jadi satu masalah yang timbul, yang kita pernah jumpa. Okay, dia tak ada isu, dia jual betul, memang dia baik, tapi orang anggap dia tipu sebab dia tak daftar. Dia tak legit lah maknanya, nampak macam tak proper. Jadi orang tak confident. Jadi kita daftar enterprise ni, kita boleh buka bank account. Bank account bukan nama kita lah, nama enterprise yang kita dah pilih tu. Itu nampak macam lebih kemas lah kan. Orang lagi lah selesa nak bayar, kita nak buat kontrak, nak buat agreement semua, okey lah, kemas. Okey, kemudian anda dah ada enterprise, dah lama, dah mula ada aset, kat situ perlu pertimbangkan untuk buat Senin Berhad. Okey, jangan nak enterprise sampai bila-bila, kena saman habis semua aset personal, kereta, rumah anda sangkut sekali, kena tarik bungkus. Okey, bankrupt lah, sama individu pun anda kena bankrupt terus. Okey, jadi dah mula ada aset, dah mula berkembang, saya tak boleh nak bagi range margin tu sebab lain orang lain range. Kita kena semak betul-betul apa sebenarnya assessment yang kita boleh buat, kita akan bagi tahu. Okay, tapi initially kalau you dah mula ada asset, you dah mula nak kena parking asset, dah mula confuse asset personal dengan asset business, dan you better buat Senin Berhad. Okay, satu nak elak, nak kawal you punya spending lah, supaya cukai tu kita jelas, cukai business yang ini, cukai personal yang ini. Jangan collect semua bawah personal, cukai personal jadi tinggi. Okay, kalau cukai business separate bawah Senin Berhad dan lagi clear anda nak expenditure tu macam mana, kan? Kat mana nak boleh dibelanjakan melalui syarikat, kita boleh kawal. Okay, kemudian dalam situasi anda dah mula ada kontrak, anda dah mula ada supply, especially kalau you nak kejar tender government, tender big company, you kena ada Senin Berhad. Agensi ni semua dia tak layan orang enterprise ni, kan? Bank pun kadang-kadang nak buat loan, dia nak Senin Berhad. Okay, sebab Senin Berhad ni lebih terkawal, lebih jelas, ada audit, ada compliance, ada lagi kemas lah strukturnya. Okay, so kalau anda nak berkembang, anda nak melibatkan orang lain, dah mula nak ada joint venture ke, dah mula nak apply facility, dah mula nak minta grant, dah mula nak minta projek-projek, then anda kena start lah. Nak buat engagement, better buat dengan Senin Berhad. Jangan buat bawah nama kita. Jadi kalau nak ada agreement, 2-3 agreement, mungkin yang pertama bolehlah pakai enterprise. Tapi dah masuk agreement keempat, dah masuk agreement kelima, kalau project agreement tu melibatkan valuation dia lebih RM30,000,
buat senyam bahat dah. Jangan tanda tangan dah. Jangan tanda tangan pakai enterprise. Enterprise ni biar setahun 2 tahun kita matikan je. Kan? Biar tak ada apa-apa kontrak yang berjalan bawah enterprise. Semua kontrak akan datang, kita convert jadi senyam bahat. Itu lebih selamat. Supaya apa-apa jadi, kita boleh restart. Enterprise ni apa-apa jadi, habis. Habis terus. Kirim salam, tutup cerita, collapse. You kena pergi masuk kerja balik. Tak boleh buat bisnes dah lah sebab dah bankrupt apa semua kan. So kat situ ada risiko-risiko tertentu. Jadi pertimbangkan waktu mula kita boleh faham. Dah kembang sikit kena daftar. Dah kembang lagi buka company. So tengok keadaan kita macam mana.